Hai korang, hari ini saya bersama satu customer kami yang baru saja membuat rawatan di klinik kami sebulan yang lalu. So, hari ini dia akan kongsikan pengalaman selepas buat rawatan ni. Perkenalkan diri sis. Hai, saya Siti. Saya datang daripada Sabah dan saya sudah ada 2 orang anak. Saya datang klinik ni untuk buat vaginal tightening. Doktor baru selesai memeriksa keadaan sis dan proses pemulihan berjalan dengan sangat baik. Sebelum tu, saya nak tanya sikit sebelum menjalani rawatan tempoh hari, apa perkara yang paling merisaukan sis? Okey, mula-mula tu saya memang ada rasa sedikit takut lah. Dan lepas tu saya ada rasa lepas buat treatment tu saya fikir, adakah treatment ni akan mengganggu saya punya waktu kerja ataupun mengganggu masa saya macam tu. Oh, kita pun banyak dapat soalan macam tu. Jadi, semasa prosedur dijalankan, bagaimana pengalaman sebenar sis? Oh, saya tak sangka juga ini proses ni sangatlah mudah daripada apa yang saya fikirkan. Lepas tu semasa rawatan juga doktor bagi saya berbius. Jadi saya tidak rasa sakit lah di waktu prosedur tu. Lepas rawatan pula, macam mana proses pemulihan sis? Okey, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cumanya ada beberapa hari tu saya rasa kurang selesa sikit lah. Lepas tu alhamdulillah makin okey. Sekarang, apa perubahan yang sis rasa paling ketara? Sekarang ni saya rasa jauh lagi bagus dan jauh lagi baiklah daripada sebelum ni. Lepas tu kalau saya mau pakai seluar tight pun sudah tidak bergeser lagi. Lepas tu saya berasa makin ketat. Lepas tu bila saya mau intimate sama suami, saya rasa lagi cun lah. Kalau sis boleh balik ke masa sebelum membuat rawatan, adakah sis masih akan rasa risau seperti dulu? Yes, masih saya akan lagi rasa risau juga. Tapi selepas rawatan dijalankan tu, saya fikir kenapalah saya tidak buat daripada dulu. Sebab dia punya rawatan ni sangatlah mudah dan masa treatment tu pun tidak sakit. Dan lepas rawatan pun saya dapat hasil yang sangat memuaskan untuk diri saya. Itulah sebabnya doktor akan selalu galakkan sis datang untuk check up terlebih dahulu. Selepas check up, doktor akan menerangkan keadaan setiap pelanggan dengan jelas, mencadangkan rawatan yang paling sesuai bukan memilih hanya berdasarkan maklumat di internet. Buat masa sekarang, proses pemulihan sis sangat memuaskan. Teruskan penjagaan mengikut arahan doktor. Kalau ada sebarang pertanyaan selepas ni, sis boleh menghubungi Dela Estetik pada bila-bila masa. Doktor sentiasa bersedia untuk membantu dan memantau proses pemulihan sis.